dah tegak atas kepala. Anak dara abahnya tak bangun-bangun juga lagi. Ma, adik baru lepas SPM dia, Ma. Biar dia berehat, bos. Dah seminggu bang lepas SPM-nya. Takkanlah tak cukup rehat lagi. Kamu juga yang cakap kalau dia lepas periksa, dia boleh buat apa saja. Betul tidak? Kalau buat benda yang berfaedah, tak apalah juga. Ini tak. Bersengkang mata, tengok cerita Korea. Subuh baru tidur. Percaya tak? Habis masa dia mentelaah sengkang mata sampai ke subuh tu, awak tak bising pula? Wan, kali ni lama terbangnya. Balik hari, Mama. Selagi tak dapat berganti pilot yang berhenti bulan lepas tu, selagi itulah kami kena standby. Itulah pasal asyik terbang ke atas saja, girlfriend pun tak lekat. Kejap bang. Adik. Dah pukul 12. Masih betapa depan laptop? Hei, macam manalah nak jadi isteri orang ni? Silau lah, Mak. Cepat bangun, Dek. Tak nak lah, Mak. Jom. Mak, kalau adik kahwin dengan Mama juga terlupa nanti tau. Budak ni. Cepat, jom. Tak nak. Tak mau. Cepat bangun. Mak, janganlah pukul-pukul ni. Aset tau, aset. Meh. Jom. Ya, Mak. Adik bangun. Tak payah tarik. Okey. Macam ni, Mami nak ingatkan Zain. Malam ni kan ada majlis makan malam. Jangan ambil lambat tau. Malam ni, Mami? Yelah, malam ni kan ada majlis persatuan NGO Mami tu. Dia buat majlis makan malam amal persatuan. Ingat kan? Alah, bosanlah, Mami. Lagipun Zain bukannya boleh campur sangat dengan mak-mak datin Mami tu. Tak payah nak bosan-bosan lah. Zain kena temankan Mami tau. Daddy tak ada outstation. Lagipun Zain dekat sana, datin-datin, puan-sri semua nak kenalkan Zain tau. Nak buat apa, Mami? Cukuplah yang ada seorang tu. Zain dengar sini ya. Selagi Zain tak kahwin, Zain boleh kenal dengan perempuan lain. Balik cepat. Hello? Mami? Pasal apa pula lah aku nak bagi kat dia. Aku bukan tak nak kerja. Kau tahu kan mak aku tu macam mana? Mak kau yang tak bagi kau kerja ke? Atau kau yang tak nak kerja? Manja konon. Excuse me, okay? Aku ni, mak aku terlalu suka aku duduk rumah ataupun duduk kat kedai kek dia. Jadi aku ni sebagai anak soleha, aku kena dengar cakap dia. Soleha konon. Soleha apa? Alah, macam aku tak tahu kau tu bukan nak kerja sangat pun. Kalau aku tak semangat nak kerja, buat apa aku nak cari kerja? Cita-cita dia sebab kau tu nak bebas. Senang sikit kat jumpa boyfriend kau tu kan? Kan. Apa dia? Aku ingat kau bagi aku muka macam ni, aku takut. Dah tengok ni. Pandai kau baca fikiran aku kan? Tapi ni rahsia antara kita je. Di sini kita ni. Tengok je lah. Banyak muka ni kan? Cuba kau fokus tengok. Sing lah. Kau tak nak cari boyfriend ke? Nak aku carikan tak? Buat apalah aku nak carikan? Aku tak minat lah. Kalau susah sangat, abang aku ada. Kau nak? Aku boleh tolong Isha kan? Ikram. Tak apalah. Not my taste. Not my taste. Macamlah muka dia tu taste sangat. Kau dah buat je. Kau tak payah tengok lah. Aku buat sikit hati aku je. Diam. Aku nak tengok juga. Siapa? Aku nak tengok. Nak tengok. Oi, berat kau takut tu jangan kacau. Aku nak tengok. Azin,
Zain kenal kan Datin Rosie? Baru-baru ni, Mami jumpa tu anak dara dia tu. Bawa balik pada London. Ya Allah, comelnya cantik, elegan, sopan santun. Mami sukalah Zain. Mami tahu kan lagi 2 bulan Zain akan kahwin dengan Sofia? Yelah, Mami cuma nak yang terbaik je untuk anak Mami. Tak salah kan?